Yang bakal lemah hati ya. Gara-gara getim santuni anu yatim. Lemah hati. Mapakan tani natil hati. Oleh Rasulullah dengan geduk-geduk ngon tiro sahabat. Dengan geduk-geduk dengan tiro sahabat. Lalu terus tiro urang agama. Gejak lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ana kasbatul qalbi dan kerja hati ya Rasulullah. Hiluk kata. Ngan kau Nabi ngan Salman Farisi. Nabi dengan gedung ngan Salman Farisi terus tiro anak muda. Gejak lapor Rasulullah dan kerja hati. Kata kau pegah mutaku hilau. Dapat hilau. Sama untuk ke Nabi. Na perle kata berlemut hati dan teruk ubina haja kata na perle ke Nabi perle Rasulullah dia kata lembut hati dan teruk haja kata hormat anak yatim santuni anak yatim getu ba oleh anak yatim ini adalah getu menyaka anak yatim tak getu dari yatim miu Monya ni yatim dari miu tu. Adalah itu. Adalah itu kan? Ni yatim. Kau ni yatim dari yatim miu. Apa maksud butitun dari kayak beberapa kau? Biasa monya anak yatim mau. Ya lupa, mal lupa, mau. Mata kesu tu boleh lagi. Maunya bitun tak boleh lagi. Anak yatim rongke. Oleh boleh dari miu. Itu boleh. Nah, dia bertabang tu. Yang yatim nang tu di. Dari miu, waktu ya Allah, ya Allah. Nyuani yatimnya yang terendah martabat ya Allah. Numpui martabat. Nah, dia tabang tu betul kan. Dia anak yatim dia ratu miu, anak biasa ratu miu baik. Anak biasa ratu miu, anak yatim miu. Nyan ke Nabi, na perle berlemah hati. Santuni anak yatim, pemulia anak yatim, getu bauli anak yatim, getu Romiu. Ada getu apa? Romiu piwat. Biar tu Romiu, getu anak yatim. Alam beri makanan lagi kata baju. Beri baju tu. Atau habis kata baju bebati juga yatim tu. Kan atau yang dia mau baju menan berikan yatim. Lalu urung bunuh. Bagi Nabi Tatim kata menang, kata lembut hati dan kata teruk hajat pun yang ada. Rupanya yang bukan punya niati ilmu hati urung bunuh, hajat pun yang hajat teruk dan teruk. Jadi padu biu niatim, yang niatimnya dia takkan wasilah untuk teruk hajat dan